A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa astaghfirullahal azim. Yang saya hormati sebentar tadi mengisi pentas ahli parlimen kita Tuan Haji Bakri Jamaluddin merangkap Timbalan Pusuruhjaya 1 Parti Islam se-Malaysia PAS Negeri Melaka. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Imran Abdul Rahman yang di-Pertua PAS Kawasan Masjid Tanah Timbalan Pusuruhjaya PAS 2 Negeri Melaka. Yang berbahagia Tuan Haji Nazri, abang saya Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Negeri Melaka. Yang berbahagia sebentar tadi mengisi pentas juga Datuk Fendi Ahmad, mantan Esko Kerajaan Negeri Melaka, pengerusi Roslan Jonet, seluruh jawatan kuasa, sebab takut tertinggal satu papan dia punya nama tu kan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian semuanya. Apa khabar saudara? Apa khabar? Tak maun baik dah kan. Negara ni saudara dah jadi huru-hara, tonggang langgang. Tapi bila tanya rakyat apa khabar, baik lagi. Saudari yang saya hormati sekalian, tak pernah dalam sejarah negara bernama Malaysia ni berlaku kejadian-kejadian pelik yang kita tak pernah mimpi dengar. Kejadian budak perempuan mati kena tikam dalam tandas. Budak sekolah mati kena tikam dalam tandas. Surat khabar tulis. Surat khabar tulis apa? Budak kena mati tikam beberapa kali dan mati dalam tandas. Emak dia betulkan balik tajuk begitu. Emak dia kata bukan beberapa kali, 200 kali. 200 liang luka dekat badan dia mati. Budak sekolah. Zaman kita sekolah marin, kita tak boleh bayang benda tu akan berlaku. Saudari yang saya hormati sekalian, terlalu banyak sangat kono rogol dalam sekolah. Rogol bergili-gili, boleh berganti selama ni kita dengar. Lomba lari bergili-gili. Parah saudara. Kenapa parah? Seolah-olah saya bukan nak menggunakan nama agama, sentimen agama, tetapi seolah-olah negara ini telah hilang rahmat. Hilang, tak ada barakah dah. Sebab apa benda ni berlaku? Saya nak mulakan ceramah petang hari ini dengan 2 minggu lepas. Saya terkejut, saudara, saya terkejut. Apabila Menteri Kesihatan ni bekas orang PAS dah masuk PAN. Dia boleh bangga bangun dalam dewan. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu Malaysia bila dibangkitkan, saudara tahu tak 2 minggu lepas seluruh negara sedang berdepan dengan apa? Kita sedang berdepan dengan serangan wabak influenza. Ni saya punya company, kita orang buat operasi di KLIA. Saya ambil sub, saya kendali, pasukan saya lumpuh. Sebab kena influenza. Budak yang kena influenza ni, kan, pergi kepada, dia balik Seremban, dia pergi hospital Seremban. Pergi hospital Seremban, tunggu dekat 2 jam. Saudara, kena influenza, saudara kalau tak pernah kena influenza, kena demam denggi 2 kali demam denggi, itu influenza. Makna azab. Pergi hospital tunggu berjam-jam. Pergi hospital swasta. Besok saya kata semua kena pergi hospital juga, kena test influenza. Kan? Pergi ke klinik kesihatan. Klinik kesihatan cakap minta maaf, tak ada. Alat test tu tak ada. Alat test tu tak ada. Pergi balik klinik swasta. Kan? Dan orang kena belanja dalam keadaan teruk ni, satu kali pergi klinik swasta kena influenza, RM250.
Bila perkara ini dibangkitkan dalam parlimen, Menteri Kesihatan tak jawab. Yang ditanya, yang dia jawab apa? Yang dijawab apa? Dia jawab, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan speaker, dia kata, tahun ini kerajaan telah membelanjakan 1.7 juta untuk ubat PrEP. Tahu tak ubat PrEP tu apa? Ubat PrEP ni maksud dia ialah semenjak Noor Ibrahim jadi kerajaan, sebelum tu tak ada. Ubat PrEP ni ubat untuk orang kena HIV tapi masih nak buat hubungan seks. Faham? Makna dia ada HIV. Jadi kena makan ubat PrEP untuk dia terus buat hubungan. Ini yang berlaku, saudara. Saya bagi tahu, ni belum mula ceramah, ni baru mukadimah ni. Ni baru mukadimah ni, kan? Saya nak bagi tahu, baru ni yang jadi kecoh Ketua Polis Negeri Kelantan. Ketua Polis Negeri Kelantan ambush banglo, villa, homestay di Kelantan, jadi pesta seks lelaki dengan lelaki. Okey, saya kena faham. Bila ubat PrEP ni dibagi kepada hospital-hospital besar, dia ada satu program. Dalam program tu, dia kena kau hadir taklimat, lepas tu, lepas taklimat baru bagi ubat. Okey. Dia duduk yang di hospital Kota Baru adalah orang daripada Pahang, daripada Kelumpur, daripada Selangor. Sebab nak pergi hospital Kelang, nak malu. Orang Kona. Kan? Orang Masjid Tanah. Pergi hospital Melaka. Kona orang. Jadi pergi mana nak ambil ubat PrEP ni? Pergi Kota Baru. Contoh Jadi bila dia kumpul kat Kota Baru, sebulan sekali nak ambil ubat ni, maka di bawah Majlis Aid, dia ada lantik NGO, suruh NGO ni diberi peruntukan daripada Kementerian Kesihatan, daripada Kementerian Kesihatan, maka sewalah banglo. Datanglah nango-nango ada HIV ni daripada seluruh negara. Kan? Sudah Kota Baru, ada banyak tempat. Maka duduk. Doktor ni bercakap sejam aja. Kalau nak buat ni jangan nak menurih sangat apa semua kan. Ada cerita lah doktor ni. Yang betul lah. Kan? Ubat ni jangan diputui makan hari-hari, kalau tak berjangkit nanti. Doktor tu cerita 1 jam. Lepas tu bagi ubat ni percuma. Free ubat ni. Ubat ni mahal ni. Bagi free. Bila bagi free, lepas tu orang ni kan nak balik jauh. Dah sewa dah banglo ni, tinggalkan. Doktor balik. Bila doktor balik, itu yang polis datang tengah buat kojo. Oh, polis datang. Oh, tengok Kelantan, tengok Kelantan. Bukan orang Kelantan. Saudara-saudari yang saya matikan, ini perkara serius. Dalam keadaan berapa orang pergi tiap-tiap bulan pergi jumpa deresa ambil ubat darah tinggi, kencing manis. Berapa orang? Ramai. Tapi sekarang tak ada lagi ubat sebulan. Tak ada lagi ubat sebulan. Sebab semua kena potong subsidi. Semua kena penjimatan. Kan? Tak boleh kena ambil ubat, kena pergi 2 kali sebulan. Ini semua benda bukan rahsia dah. Tetapi pada masa yang sama, nak berdepan dengan influenza, engkau gagal berdepan mempersiapkan peralatan perubatan yang cukup. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan rasa bangga. Kita dah belanja 1.7 juta untuk ubat PrEP, dan tahun hadapan melalui belanjawan, kita akan belanja 5.41 juta. Saya nak jawab, Kang Polis ada rakam. Kan? Bab polis ni, saya ni kalau tahu marin, saya dah minta jadi polis, dah tentu saya jadi OCPD. Sebab bilangan saya pergi balai polis lagi banyak daripada polis. Malam ni tadi Nazri pula, apa nama ni, ada kawan polis pula daripada mana, IPD mana tadi? IPD Jompu. Datang. Jompu datang, sian.
Golap-golap menyusut nyasap. Dia ngikut Bukit Miku tu, Bukit Putih tu, saudara kan. Sian dia. Ada tadi anggota tu. Datang sini nak rakam apa percakapan saya pun semua. Tak apa, saya kata tak apalah. Lepas ceramah kang, rakam. Polis ni pun, saudara, saya kesian dengan dia. Saudara, dia orang banyak kerja lain. Tapi soal dia terpaksa membuang masa menjaga kerajaan Madanon Bangang ni. Saudara, saya tahulah. Pukul 3 pagi datang rumah kan. Cikgu minta maaf lah. Cikgu bukan kata cikgu yang ngantuk. Saya pun ngantuk kak. Balik-balik kat tadi. Mana tadi? Diam Ubat prep tadi. Tahun depan, tahun ni 1 juta. Tahun depan, 5.14 juta. Maksud dia apa? Saudara, bilangan orang yang menggunakan ubat ini bertambah. Sebayang tak apa bala yang kita sedang mengundang dalam negara bernama Malaysia ni. Orang yang ada HIV. Dan saya pergi kepada pengendali program ini. Dia cakap, cikgu, hanya 0.01% sahaja jangkitan HIV kerana berkongsi jarum suntikan. Selebih itu, semua kerja jantan dengan jantan. Kak, anak kita tau. Saudara kita ni. Kerana itu negara ini berada dalam keadaan bala. Semua benda terabur. Benda seasas-asas seperti ini pun rejim ini tak peduli langsung. Yang mereka tahu apa? Merosak dan menjahanamkan lagi anak bangsa kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, daripada prep sampailah ke minyak pun dah berterabur sekarang ni. Kan? Saya dulu isi minyak ni satu benda yang senang. Sekarang macam nak duduk interview SPM. Pening kepala. Kan? Nak kena buat IC, nak itu, ini, apa semua. Tapi yang saya nak bagi tahu dia mudah. Ni beginilah. Saudara, melalui media hearing saya, YB, yang berlaku di seluruh negara, dan saya percaya tuan-tuan mengalami masalah dia, tapi tuan-tuan tak tahu macam mana nak ungkap. Minyak turun harga ini konon atas nama subsidi bersasar, pembohong. Sebab apa? Itulah harga yang Tan Sri Winston dapat, Tan Sri siapa pun dapat, Tengku ke, Datuk ke, semua sama. Maka, kepala otak apa ni subsidi bersasar? Maka semua orang dapat benda sama. Yang dia nak buat ialah, pertama, naikkan harga minyak. Yang dia nak bagi tahu, naikkan harga minyak. Kedua, yang saya nak bagi tahu ialah, semua orang sedang mengalami masalah. Dulu isi minyak penuh, boleh tahan 3 hari, boleh tahan 5 hari. Tapi sekarang 2 hari pun dah habis. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Saudara, benda ini real. Polis rakam betul-betul. Bagi tahu ini sedang diperkatakan oleh rakyat. Bila kita bercakap, bila keluar radio, bila kita tulis, datanglah ke PDNKK, TGG. Pergi dekat stesen minyak. Ambil botol mineral 1 liter. Masuk, 1 liter. Ni 1 liter. Jadi, apa nilai minyak ni apa? Tak ada tipu. Sama 1 liter tetap 1 liter. Betul. Tapi saya nak bagi tahu apa yang berlaku di Indonesia. Ada seorang manusia, nama dia Riza Khalid. Riza Khalid ni siapa? Kawan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim inilah, Riza Khalid inilah yang Anwar bawa pergi ke Kedah, jumpa masuk dalam istana. Riza Khalid inilah yang kautim dengan Anwar nak menumbangkan Sanusi sebab nak kerjakan REE Negeri Kedah. Tapi takdir Allah, jahanam terus PH dan BN di Negeri Kedah. Riza Khalid ni saudara, apa kerja dia? Dia ialah pembekal minyak dalam industri minyak di Indonesia. Hari ini dekat mana Riza Khalid? Riza Khalid telah dibatalkan pasportnya dan dia lari dipercayai di Jepun.
Sebelum dia lari ke Jepun, dia duduk di Malaysia hampir 2 bulan selepas daripada kerajaan Indonesia nak cari dia. Kenapa kerajaan Indonesia cari dia? Sebab dia telah bekalkan RON 92 pada harga RON 95. Faham? Dia tipu kualiti minyak. Dia bekalkan minyak ke stesen-stesen minyak RON 92, minyak mesin rumput. Tapi dia cas harga RON 95. Dan di Malaysia, saya syak sangat kuat perkara tersebut berlaku. Seluruh rakyat Malaysia sedang ditipu sebab bukan saya seorang. Saya isi minyak, saya tanya orang sebelah, "Bang, abang isi minyak penuh ni, abang rasa tak minyak abang habis cepat?" Ya betul cikgu, sekarang habis cepat. Saya tanya tokek stesen minyak, dia kata rata-rata orang mengadu benda itu. Akhirnya, minggu lepas Hairi Jamaluddin dalam Hot FM buat bual-bual pagi-pagi itu. Akhirnya, beribu orang telefon sampai jam telefon Hot FM. Memang berjuta rakyat Malaysia sedang berdepan dengan masalah yang sama. Negara ini semua segi buka mulutnya bohong, tipu rakyat, sedut, bunuh rakyat, saudara. Saudari yang saya hormati sekalian, barang naik ni kita dah tak pelik lah. Isu barang naik ni saya pun tak malas nak bercakap. Sebab bila tak naik, itu baru pelik. Naik ini memang pelik, kan? Hari ini pula di pasaran. Ya? Apa namanya ni? Siapa nama Hulu Langat ni? Sini nama orang jahat ni selalu lupa. Sani Mizan. Sani Hamzan. Sani Hamzan, Hulu Langat. Dia bangun parlimen 2 hari lepas. Dia kata, menteri, dia bercakap dengan Fuziah Saleh, Timbalan Menteri, Setiausaha Agung PKR, Timbalan Menteri KPDNKK. Dia puji Madanon, dia kata, semenjak zaman Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri, semua barang ada di pasaran. Raya ada di pasaran, Depa Wali ada. Saudara, nampak tak? Dia duduk, dia berdiri dan dia membohong. Maksud saya bohong apa? Hari ni, siapa boleh tolong tunjuk dengan saya dekat mana ada beras tempatan? Dekat mana ada beras tempatan? Hari tu sekejap. Macam kutak kinti masing-masing. TikTokers 20 sen ni kan. Ambil gambar apa semua. Beras tempatan banyak, beras tempatan. Beras tempatan banyak baru hari tu. Jelang puasa raya tu. Sebab duit kita, duit rakyat 160 juta parlimen lulus untuk suntik ke industri beras untuk keluarkan beras tempatan di pasaran. Dan 160 juta itu telah habis, beras pun tak ada. Beras tempatan ni kat mana? Bukan kita tau. Mardi cakap apa? Beras tempatan ni kartel dah rosakkan dengan campur dengan beras import, jual harga beras import. Bukan kita kata. Kerajaan buat apa? UMNO buat apa? Amanah buat apa? DAP lagilah, memang dia lah kepala. Saya tak faham lagi apabila orang boleh, alah cikgu, diorang kan tolong. Diorang buat apa? Seluruh sistem dalam bernegara ini telah hancur, dilacurkan oleh puak-puak ni. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, masih dalam mukadimah, belum mula ceramah. Hari ini juga, saudara, negara kita ni dah teruk. Semuanya dipecahkan dengan perkauman. Orang Melayu, orang Islam ditindas. Orang cakap apa pun, saya tetap dengan perkara ini. Contoh saya bagi tahu. 2 hari lepas, mahkamah telah memutuskan memberi ganti rugi kepada seorang padri, keluarga seorang padri. Nama dia Padri Pesteko. Pesteko ni siapa? Pesteko ni dikatakan, dengar ayat saya, dikatakan dia ni evangelis.
padri yang pergi Kristian-Kristiankan orang ni. Tapi akhirnya dikatakan juga ada sekumpulan anggota polis, betul tak betul kita tak tahu, tapi itulah hujah mereka, tangkap, culik dan dia hilang. Bila dia hilang? Tahun 2017. Pesteko. Mahkamah telah memutuskan kerajaan, duit kita lah, duit kita, kena bayar 31 juta kepada Pesteko. Sebab polis gagal menafikan benda tu, polis terlibat. Jadi kena bayar berapa? 31 juta. Berhenti kat situ? Tak. Tak berhenti kat situ. Setiap hari kena bayar 10,000. Duit kita kena bayar 10,000 kat keluarga dia. Yang saya cakap, pertama, polis kena nyatalah benda ni. Apa yang kamu buat? Takkan operasi sulit kamu, rakyat kena bayar. Siapa yang buat keputusan tu? Kamulah kena tanggung benda itu. Kenapa rakyat kena tanggung? Dalam keadaan ubat darah tinggi pun tak ada kat hospital. Kertas A4 pun dekat sekolah cikgu yang kena beli. Ya? Segala bentuk peruntukan kerajaan dipotong sana sini. Tiba-tiba kita kena bayar benda-benda macam ni. Tapi dalam fasa yang sama saya nak bagi tahu, mahkamah yang sama membuat keputusan, ada seorang lagi juga hilang, diculik. Siapa nama dia? Cik Amri. Orang Perlis. Dia ni dikatakan menyebarkan ajaran Syiah. Saya tak pasti betul tak padri ni Kristiankan orang, ataupun betul tak Cik Amri ni sebar Syiah, saya tak pasti. Yang saya nak bawa saudara fikir apa dia? Cik Amri diputuskan ganti rugi 3 juta ringgit. Pesteko 31 juta ringgit. Nampak tak? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu negara ini perlu kita selesaikan. Isu perkauman sengaja diapi-apikan dengan tindakan-tindakan sebegini. Isu URA, contoh dia, saya bagi tahu. Janganlah isu URA ni perkauman. Tak, memang betul perkauman. Ini penindasan terhadap orang Melayu, penindasan terhadap orang miskin. Kenapa? Saudara, saya dah bagi tahu awal dulu, sebelum lagi ada URA, dinamakan URA tu. DAP, bila siapa nama Menteri KPKT ni, saya orang jahat lupa, kena backup sikit. Ngah Komeng. Saudara kena ingat, bila menang PH 1.0, dia tak sempat buat apa. Dr. Mahathir kawal banyak. Dia nak buat, nak merompak, nak melanun. Tapi akhirnya rap jatuh. Tapi bila dia dapat kali ini, saudara, dia tak tunggu. Bulan pertama, Ngah Komeng jadi menteri. Ngah Komeng umum apa? Ngah Komeng cakap, dia akan ambil penasihat daripada HDB Singapore, Housing Development Board. Apa kaitan dia ni? Kaitan dia ni, kena faham betul-betul. Saudara, DAP ni asal daripada mana? PAP. PAP Singapura ni, kan, masa Tengku nak merdeka, nak bertubuh Suruhanjaya Kobalt marin, tahun 1962, kita dah merdeka tahun 57. Sabah Sarawak orang putih suruh merdekakan sekali. Bawalah kan Suruhanjaya Kobalt sekali. Ni, Singapura merengek dengan Tengku Abdul Rahman. Tengku tolonglah, bawalah kita sekali, bawa. Tengku cakap, okey, orang putih, apa British, Queen, kalau kau nak Sabah Sarawak, kita kawal, kita jaga, merdeka sekali dengan kita, kau kena merdekakan Singapura. Bila Singapura dapat merdeka, saudara? Bila Singapura dapat merdeka, sekali, 1963, bulan September, 64 pilihan raya. Tengku bagi syarat. Apa syarat Tengku? Tengku kata, Sabah duduk diam-diam ke Sabah, jangan kacau Sarawak. Bila nak pilihan raya, Sabah bertanding ke Sabah. Kau bukalah 100 parti sekalipun bertanding ke Sabah. Sarawak buka 100 parti pun bertanding sama Sarawak. Singapura, Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu bertanding topek sendiri. Saudara, semua orang pegang janji.
Tapi satu parti dia tak pegang janji, nama dia PAP Singapura. Singapura bertanding sampai ke Ipoh. Tema dia kempen pilihan raya apa dia? Malaysia. Pertama, Islam agama rasmi mesti padam. Sebab apa? Dalam perlembagaan dia berani padam. Sebab apa? Sebab nak maju mesti jadi negara sekular. Tak boleh ada Islam ni tak boleh ada. Kedua, Bumi Putra. Mesti padam Bumi Putra. Sebab apa? Semua kena sama rata. Sebab Bumi Putra ni macam dasar apartheid Afrika Selatan, dia kata. Akhirnya, bila pilihan raya tahun 1964, sentimen itu, orang-orang khususnya bukan Melayu, yang tak faham kontrak sosial, yang terkeliru dengan permainan mereka, mengundi mereka dan mereka menang beberapa kursi. Contohnya kursi bangsa. Dia menang. Kerana itu, selepas pilihan raya, Tengku menangis. Tengku kata, aku tak betul-betul, ini Cina barua boleh tipu aku macam ni. Time kau nak merdeka, kau datang melutut, kami bawa kamu merdeka, tapi akhirnya kamu nak rosakkan negara kita. Kamu nak rosakkan Malaysia. Akhirnya Tengku buat keputusan berani. Tengku kerat. Kalau kanser dekat tangan, saudara, sayang tangan ke sayang nyawa? Sayang nyawa. Potong tangan pun tak apa. Akhirnya Tengku potong Singapura dan bebaskan Singapura sebagai negara merdeka. Dan merdekalah Singapura dengan dia berjaya menipu tanah Melayu, saudara. Tengok Singapura, dia ialah negara yang menipu tanah Melayu. Dan perjuangan itulah yang diwarisi kepada UMNO. Kerana itu UMNO lawan DAP. UMNO dululah, sekarang dah andap. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, apabila dia berpisah, Lee Kuan Yew tengok Kit Siang, tengok Dr. Chen Man-hen kat Singapura, dia cakap, kau balik ke Malaysia. Buat apa balik Malaysia? Buka DAP, mewarisi perjuangan PAP. Satu masa nanti, kita mesti akan ambil alih tanah Melayu. Maka mereka buka DAP. Kan itu apabila mereka ada kuasa kali kedua, mereka tak tunggu lama, mereka jemput Singapura menjadi penasihat. Saya kena ingat, Singapura tu tanah orang Melayu, saudara. Orang Melayu. Wali Allah. Kampung-kampung apa, Syed Assagaf ni kan. Kampung-kampung Melayu. Tapi sekarang mana pergi kampung Melayu di Singapura? Malah orang Singapura, budak Singapura kalau saudara cerita pasal Melayu, budak Singapura cakap, kami tak ada hal dah. Kita okey. Saudara tahu tak macam mana mereka memotong semangat Melayu, jiwa Melayu keluar daripada orang Melayu. Hancur. Itu yang nak dilakukan di Malaysia. Kerana itu, DAP ambil penasihat itu dan nak laksanakan. Saudara, sebelum laksana pun, orang Melayu sekarang ini, berapa banyak ambil tanah Melayu buat pembangunan. Orang Melayu halang, orang Melayu tak halang. Jual rumah 2 juta, 3 juta. Orang Melayu pergi mana? Orang Melayu lari masuk kampung. Saudari yang saya hormati sekalian, itu mukadimah, baru nak mula ceramah. Ceramah malam ni menyambung sedikit yang disebut oleh ahli parlimen kita berkenaan dengan perjanjian Amerika-Malaysia. Kedua, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan negeri Melaka. Ketiga, nak menjawab sedikit kegusaran semua orang. Sebab Kang kalau tak jawab, nak balik, Kang nak menjawab soalan polis lagi. Nak balik, Kang saudara tanya, apa jadi Kek Bersatu ni? Apa jadi? Ni saya jawab sekali agung semua. Kan? Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, mula-mula sekali, isu perjanjian ini, saya minta
ahli parlimen, saya minta pimpinan, saya minta media, saya minta TikToker, saya minta semua orang berhenti panggil dia perjanjian perdagangan. Berhenti panggil dia perjanjian ekonomi. Kerana dia bukan perjanjian ekonomi, kerana dia bukan sahaja menyentuh ekonomi. Dan dia bukan sahaja menyentuh perdagangan. Kita panggil hari ini, kita kena istihar, perjanjian menjual kedaulatan negara. Semua orang kena panggil, berhenti panggil apa ART lah, apa ART apa semua ni. Kita kena panggil perjanjian menjual kedaulatan negara. Maksud perjanjian menjual kedaulatan negara sebab memang dia serah negara ini menjadi sebahagian daripada negara bernama Amerika. Ini kebijakan kelicikan wayang gambar pembohong nama Anwar Ibrahim. Saudara, Anwar ini memang antek ataupun itu dalam bahasa buku dia lah atau Indonesianya. Antek. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia, anjing. Anwar ini memang alat Amerika, saudara. Saya tahu. Kerana sebahagian daripada gerakan parti dan reformasi itu ditanggung daripada biaya CIA Amerika. Saudari yang saya hormati sekalian, apabila Anwar membuat keputusan untuk rapat dengan BRIC, Brazil, Rusia, India, China, kumpulan yang membina BRIC ini, South Africa, saya jadi, apa benda dia nak buat ni sebenarnya? Sebab pertama sekali ialah, Anwar bukan berada dan tidak pun bersama dengan mereka. Malah Anwar ini dibela daripada kecil oleh tapak tangan ejen-ejen Amerika. Wolfowitz dan sebagainya, itulah Anwar Ibrahim. Malah ketika Anwar keluar penjara, tak tahu mana nak pergi, dia menjadi anak angkat Wolfowitz di Georgetown University. Itu realitinya, saudara. Dia dibayar dan dibiaya oleh CIA. Tapi rupanya, BRIC ini hanya untuk menunjukkan dan menghalalkan penjualan dan penggadaian Malaysia. Malaysia selama ini, kekuatan negara Malaysia bernama Malaysia, kita negara kecil, saudara. Tapi kekuatan kita semenjak daripada zaman Melaka adalah negosiasi. Kita bijak berhubungan diplomatik. Bukan berjoget, tapi berhubungan diplomatik. Kita dirakam dalam sejarah-sejarah tulisan-tulisan besar dunia sebagai orang yang berdiplomasi. Begitulah sampailah ke zaman Tun Razak dan kemuncaknya Dr. Mahathir. Kita tidak mengambil sikap. Kita bukan pro-barat, kita bukan pro-blok timur, siapa komunis dan sebagainya. Kita tidak pro mana-mana. Kita berada di jalan tengah selagi mana kepentingan Malaysia dijaga. Kerana itu Malaysia antara negara yang menubuhkan negara-negara berkecuali. Dan itulah pendirian ASEAN selama ini, iaitu apa dia? Berdiri sebagai kumpulan negara bebas. Tetapi Anwar telah breach benda itu dengan masuk BRIC. Saudara, BRIC ini bukan gabungan ekonomi. BRIC ini gabungan perang ekonomi. Kena faham. Tetapi apabila dia masuk BRIC, saya tengok something will be happen. Rupanya menggunakan BRIC itu, dia nak menyerah dan menghalalkan hubungan dia kepada Amerika. Perjanjian dengan Amerika ni, saudara. Saudara kena faham. Saya nak bawa sini cerita orang kampung lah. Orang Rembau boleh faham, orang Padesen boleh faham. Takkanlah orang Mendik Tanah tak boleh faham. Kan? Bukan apa banyak benar, 300 dia dah menang kan. Saudari yang saya hormati sekalian, pertama, REE itu lombong tanah dalam negara Malaysia. Tapi nak lombong REE, nak jual REE, kena tanya ke Amerika dulu. Saudara faham tak? Nak buat hubungan dagang, contoh saya bagi tahu, kita nak pergi rumah jiran, kena tanya rumah depan dulu. Saya nak pergi rumah jiran ni, boleh ke tak boleh? Nah, kan?
Saudara tahu tak, ini perjanjian itu. Isu halal. Halal, JAKIM Malaysia adalah terbaik di dunia. Halal kita ni halal yang terbaik di dunia. Tapi melalui perjanjian ini, apa yang akan apa maksud dia? Saya boleh rumuskan sebab 3 hari lepas saya ditaklimatkan oleh kumpulan Badan Pemantau Dunia dipanggil Third World Network. Saya jadi terkejut. Maksud dia apa? Maksud dia ialah kalau Amerika cakap benda tu halal, kita tak boleh cakap benda tu tak halal. Faham tak? Amerika kau halal benda ni. Kita tak ada kuasa nak counter pun. Kita kena terima dan kita kena malah bukan sahaja terima, kita kena bekalkan cop halal kita pada dia. Maknanya bukan sekadar masuk Malaysia. Halal Malaysia yang selama ini seluruh dunia hormat, akhirnya kita akan bersubahat untuk membekalkan cop halal kita dengan kelulusan Amerika. Saudari yang saya hormati sekalian, dalam isu pertanian, tadi dah cerita beras, dah cerita telur, dah cerita ayam macam-macam. Pendek katanya, semua produk pertanian datang daripada Amerika, tak boleh sekat dan tak ada SST. Maksudnya apa? Sekarang ni ada skim beras tempatan, beras tu, beras ni, beras apa semua kan? Nak jaga petani kita. Tapi lepas ni, benda itu tidak boleh dilakukan. Maknanya apa? Petani kita pelan-pelan mampus. Sistem subsidi kita akan pelan-pelan hilangkan. Dan selepas beras kita tak ada, kita nak makan beras, apa takut Amerika supply beras murah dia. Beras murah Amerika hantar. Tapi bila kita nak bercakap, Amerika jerut kita. Henti beras. Mampus, saudara. Saudara, ini dalam perjanjian ini. Dalam perjanjian ini juga, dalam artikel 5 tak salah saya, disebut dengan jelas dalam isu intercept ataupun gangguan pasaran. Gangguan pasaran ni maksud dia apa? Yang dimaksudkan gangguan pasaran tu. Okey. Kerajaan Malaysia baja bagi kepada peladang. Kan? Atas dasar Bumi Putra, atas dasar apa semua, bagi peladang buat baju. Peladang nak duit, nak mesin buat baju. Kerajaan bagi duit. Bagilah. Supaya boleh bekalkan kepada petani baju murah. Janji baju murah. Saudara, selepas ni, projek, tender, segala peluang yang kerajaan ada, kena ada pasaran terbuka. Gangguan-gangguan ni tak boleh. Maksudnya apa? Lepas ni, artikel 153 Perlembagaan Negara apa semua, angkat, bungkus, buang. Isu Bumi Putra, angkat, bungkus, buang. Sebab tak boleh. Tak boleh lah. Sebab berdasarkan perjanjian Amerika pada, malah syarikat dia nak masuk sini, nak bawa, saya boleh buat baju murah. Sekian banyak, ada kualiti sekian. Saudara, semua benda kita kena buat secara pasaran terbuka dan tanpa sekatan. Maksud dia apa? Maksudnya Malaysia menyerahkan kedaulatan kita untuk diuruskan di Amerika. Saudari yang saya hormati sekalian, lepas ni industri ayam mampus. Industri telur mampus. Kerana itu saya bagi tahu DAP pun, DAP. Belakang DAP ni kan toke-toke kaya. Kan? So kena faham betul-betul. Ni saya sebut terang-terang. Hari ni GIHB, Global Ikhwan tu, kan? Dah lepas lah. Dah lepas. 20 orang lebih dia punya board director apa semua. Dah lepas, dah bebas. Saya baca surat khabar. Saya baca internet. Saya cakap, Malaysia ni betul-betul dah diurus patita ala patita puwe dah ni kan. Sebab apa? Hakim berpuas hati melihat mereka seolah-olah insaf, maka hakim membebaskan dia hari ini dengan mengenakan denda
kerana menyertai organisasi tidak sah. Mana pergi AMLA, mana pergi SOSMA, keganasan, apa segala macam ni? Mana pergi dah? Kan? Saudara, ini kena, saya bagi tahu 4 hari sebelum pejabat GISB dirawang, disita dan semua ditangkap, saya sempat berjumpa dengan CEO GISB. Dan saya kata ini kesilapan mereka. Apa kesilapan mereka? Saudara, GISB telah membentangkan kepada kerajaan Malaysia bagaimana untuk intercept, dia panggil intercept industri ayam. Di mana mereka daripada anak ayam, dedak ayam, semua benda, diorang akan kawal, diorang akan bekal, bukan lagi bergantung dengan pasaran dan dibuat oleh orang lain ni. Dan mereka akan membekalkan ayam RM5 sekilo sepanjang tahun hasil daripada intercept ini. Jadi siapa paling takut? Yang paling takut ialah kartel-kartel ayam, kartel-kartel telur. Kerana itu, hari ini GISB satu rangkaian perniagaan yang besar akhirnya hancur, saudara. Kamu kononnya, oh, tak apalah, maafkanlah dia. Ni. Kamu tahu tak? Ini industri Bumiputera Melayu bagaimana besar yang dibangunkan. Akhirnya hancur begitu saja. Saudari, itu satu bab. Tapi balik kepada hujah ini, saudara, geng-geng ini kita tahu siapa belakang dia. Kita tahu hubungan dia. Tapi apabila industri pertanian khususnya ayam dan telur ni terjejas, sehari dua ni geng DAP mula bunyi. Geng DAP pun mula bunyi. Rupanya baru kita tahu Anwar Ibrahim tak bentang pun perjanjian penggadaian hak dan kedaulatan negara ini dalam kabinet secara penuh. Tak bentang. Yang bebal ini TikTokers, tukang-tukang komen Madanon yang dapat 20 sen satu komen ni, oh, pembangkangkan dah ditaklimat. Bila? Ketika benda itu dibuat dalam parlimen, yang akhirnya mewajibkan caucus parlimen, jawatan kuasa parlimen dibentuk. Ni, Tangga Batu patut jadi anggota caucus tersebut. Tapi caucus tersebut tak ada pun. Jawatan kuasa tersebut tidak ada pun. Bawa dalam parlimen. Zafrul. Caucus tu ada, tapi meetingnya tak ada. Zafrul bentang dalam parlimen. Saudara, tak boleh bahas. Saya ingat Macang bangun kot, membacakan peraturan mesyuarat. Boleh speaker kata apa? Oh, tak boleh. Ini hanya pembentangan satu hala. Pembentangan satu hala jangan buat di parlimen, buat di sekolah kebangsaan. Budak cakap, jangan tanya. Budak tak tanya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, teruk ini sampai satu tahap yang saya bagi tahu. Saudara tahu atau tidak, hari ini daftar di Hospital Kota Baru pesakit HIV yang majoritinya berpunca daripada hubungan lelaki dengan lelaki. 1 minggu 2 orang. 1 minggu 2 orang. Tapi bukan orang Kelantan. Ni orang yang mendaftar di Hospital Kota Baru di bawah program PrEP ini. Saudara tahu, berdasarkan perjanjian dengan Amerika ni, kita dah tak boleh kawal lagi dah stesen TV. Kita tak boleh kawal dah stesen TV. Sebab apa? Sebab kita dah janji dengan Amerika, kita kena buka siaran ataupun kandungan siaran antarabangsa. Cerita-cerita daripada Hollywood, cerita segala macam apa semua ni, kita tak boleh kawal. Hei, kau tahu tak, industri filem negara, industri hiburan negara, baru bersaing dengan dengan Indonesia pun kita terkapai-kapai nyawa. Saudara, lepas ini industri hiburan kita, industri filem kita, industri seni kita
akan hancur, dilacurkan oleh Anwar Ibrahim, saudara. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, perjanjian ini sebenarnya perjanjian menyerahkan kedaulatan. Kenapa? Kerana Anwar dah tak boleh, dan Anwar dah tak tahu lagi. Dia nak pegang juga Menteri Kewangan, tapi dia sendiri tak tahu dah negara ni nak buat macam mana. Fakta, data, hakikat dia, saudara. Tahun 2022, Malaysia pelaburan aliran tunai asing, aliran pelaburan asing masuk 4.4 bilion. Saudara, tahun 2022. Saudara tahu atau tidak, data yang ini MITI sendiri nyatakan, tahun 2023, aliran masuk negatif 2.3. Yang masuk, yang keluar lebih pula. 2024 negatif 4.2 bilion. 2025 negatif 19.2 bilion sehingga bulan September yang lepas. Saudara, tahu atau tidak, kita dah tak ada dah negara ni betul-betul hidup dengan duit cukai, saudara. Duit jerut kita ni. Duit kita yang dipotong-potong. Tetapi mereka terus berbelanja, rasuah, korup ni jangan ceritalah. Kan? Setiap sudut, setiap segi. Semua benda bin, setiausaha politik Anwar Ibrahim. Saudari yang saya hormati sekalian, selesai bab pertama, rumusan dia, ia bukan perjanjian perdagangan ataupun ekonomi, dia perjanjian penjualan hak kedaulatan. UMNO, termasuklah ketua pemuda UMNO yang hebat sangat dalam TikTok ni, apa jadi? Tutup mulut, diam. Diam. Kan? Dia kalau isu bendera lain tak cukup apa semua ni, macam saladang lah dia kan, dia tak tentu arah kan. Tapi ini isu realiti. UMNO buat apa? Saudara, UMNO dipegang testisnya oleh DAP. Saudari yang saya hormati sekalian, faham bab yang pertama? Faham ke tidak? Alhamdulillah. Masuk bab kedua, Melaka. Belum bentang dah faham. Tak banyak, 300 je lagi, 300 je. Tapi saya dengar Raup nak lagi. Raup nak lagi. Daripada, apa namanya ni, Dun ini. Nak kata nak lagi Sungai Udang. Tapi kena ingat, kau jangan diskaun. Kau jangan ingat kau boleh kawal tentera. Kau ingat tentera akan bagi undi dekat engkau. Ini bukan askar ronggeng dah. Kan? Nak lari mana? Nak lari Kuala Ringgi pun orang tengah tunggu. Nak lari Lendu. Sulaiman, ingat Sulaiman tu engkau tuduh, suruh Sulaiman letak jawatan. Konon atas alasan apa? Sulaiman sakit. Kalau suruh Sulaiman umbah lari dengan Raup, jauh Raup kena tinggal lah. Kan? Sulaiman sakit, ganti siapa? Raup. La ilaha illallah. Kan? Saudari yang saya hormati sekalian, isu di Melaka ni, ini kawan-kawan UMNO yang dengar dalam kereta, dalam gelap, dengar betul-betul. Melaka ni, saya ambil pendekkanlah sebab masa tak banyak. Isu Raup dan Datuk Ali. Isu Raup dengan Datuk Ali ni bertembung bukan hari ini. Bertembung lama dah. Apa salah Datuk Ali? Datuk Ali mempertahankan Sulaiman. Jangan Raup tukar. Malam kempen pilihan raya lepas, ingat. Engkau menang majoriti bukan sikit. Besar. Tapi terpaksa bawa lari Sulaiman ni nak pergi angkat sumpah ni. Macam menang satu kursi. Menang kursi banyak. Sebab apa? Raup sedang menanti. Kan? Kerja siapa? Kerja Ali. Raup marah. Lepas tu Raup nak jatuhkan kali pertama. Ali tukang kumpul tanda tangan. Ni dalam UMNO punya konflik ni. Kan? Tapi akhirnya
Raup berjaya juga, peletok Sulaiman. Akhirnya Sulaiman mengaku dia sakit. Maka Raup yang sehat, gantilah Sulaiman. Tapi persoalannya, Ali tak boleh duduk. Ali telah pergi mufarakah. Akhirnya bersama dengan Perikatan Nasional melalui Bersatu. Tetapi Ali ni UMNO. Ali ni timbalan kepada UMNO Negeri Melaka. Dia tahu Suis dekat mana. Maka apabila itu berlaku, saudara, Raup telah tak boleh duduk diam. Maka Raup telah mengupah beberapa orang untuk membuat laporan palsu ke atas Ali. Saya bukan cakap kosong, ada rakamannya. Saya bukan cakap kosong, ada akuan sumpahnya. Malah orang yang dibayar oleh Ali, yang dibayar oleh Raup supaya buat laporan polis ke atas Ali, peguam yang tukang bayar semua dah mengaku dengan polis dan dah buat rakaman percakapan. Malah rakaman-rakaman yang tersebar itu dah dihantar forensik suara mengesahkan bahawa memang Raup ini jahat dan buat konspirasi. Kerana kesalahan itu, Raup boleh dipenjara. Raup boleh dipenjara. Maka akhirnya, saudara, kerana itulah, ni nak cerita. UMNO pun ni pertahan Raup, tapi UMNO bodoh. Selagi ada Raup di situ, maka PH nak boleh naik kepala. Maka Anwar boleh menyusun cerita. Kerana itu, akhirnya, bila DAP buat convention, DAP minta berapa belah kursi tu? 14. Dia kata, kau ambil 14 macam penyamun betul cerita Piramli dia bagi-bagi kan. 14 untuk kau, 14 untuk aku, dia kata. Kan? Yang bising siapa? Ketua Pemuda UMNO. Yang bising siapa? Tok Mat Misai. Datang daripada Negeri Sembilan. Poi rasmi mesyuarat. Adalah wakil rakyat Duyung ni. Siapa ni? Helmi. Helmi, jangan takut. Saya akan pertahan kursi kamu. Negeri Sembilan kau pun anyut poi. Kan? Jadi, Raup ada tak sepatah dia berani cakap dengan DAP bila DAP cakap 14-14? Berani ke tidak? Nak berani macam mana? Kecut sebab dah dipegang. Kan? Sama juga hakikatnya sekarang ini Samsul Iskandar mula balik ke Melaka menyusun untuk jadi Ketua Menteri. UMNO, selagi ada Raup, mampus kau. Kerana itu, akhirnya Raup pun dah gelabah. Kan? Dia ingat, bawalah seorang Amoy, cantik. Kan? Bagi joget sikit dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, ini Anwar Ibrahim. Dia bukan setakat Amoy. Macam itulah, yang akak gelak itulah. Saya nak cakap. Kan? Selagi yang saya hormati sekalian, kan, dalam bab Melaka ni kita kena tahu bahawa rakyat tak dapat apa, rakyat dapat gula-gula. Dapatlah tengok jambatan, apa nama jambatan tu? Jambatan Tun Teja, kan? Buat juta-juta, bocor, kan? Selagi yang saya hormati sekalian, maknanya yang penting apa dia? Yang penting ialah kepada sahabat-sahabat UMNO, kalau masih berfikiran memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air, cukuplah. Kalau kamu tak boleh singkirkan Raup, kamu tinggalkan UMNO bersama Perikatan Nasional untuk memastikan perjuangan menegakkan agama, bangsa dan tanah air itu terus subur di bumi Melaka ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ada 10 minit lagi. Banyak nak cakap ni lagi ni. Tak mahu dah bang. Polis tunggu tu Kang nak ambil statement. Kang kok dia ambil sekali. Kan? Saudari yang saya hormati. Saya ni kalau bab duduk balai polis ni okey. Duduk lokap ni okey. Cuma kadang-kadang dia tak jaga. Dia ada pepijat. Gatal-gatal keluar tu. Kan? Saudari dalam isu parti. Ramai orang keluh kesah. Ramai orang tanya. Tapi saya kata begini. Nombor satu, nombor wahid yang perlu saudara ingat. Ada pergaduhan, ada sikit-sikit. Lagikan lidah
Apa? Macam mana Piramli ke apa? Ini kan lidah lagi tergigit, kan? Ini kan pula parti politik. Ya betul ada gaduh. Tapi kami tidak pernah dalam apa juga keadaan, apa juga isu, berkompromi untuk menggadaikan hak agama, bangsa dan tanah air. Tidak pernah seinci pun kita berganjak. Kamu cakaplah apa pun. Cuma saya nasihat pemimpin saya sendiri kepada semua orang, kan? Hidup ni biar bertenang. Menjuarai isu rakyat. Jangan terlalu tersedut dengan isu-isu kelompok, isu-isu tertentu. Kena ingat rakyat susah. Jangan hidup rakyat ni hanya penyedap kepada ucapan. Isu Perdana Menteri ni saya nak cakaplah terang-terang. Sebab saya ni lama dengan Ibrahim ni, saudara. Memang saya faham betul perangai dia. Bila orang tujah-tujah Nur Ibrahim, dia jadi somak. Bila somak nak jawab, patut kau jawab, tak, semua kau cakap tu salah. Tak, dia tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, terkesima, dia cakap apa? Okey, yalah kau khabar Dan tak elok, Dan ni. Kalau Dan tak elok, siapa nak ganti? Siapa yang cakap benda ni? Siapa punya umpan? Nur Ibrahim. Setelah mengakui tidak boleh menjawab persoalan, maka siapa nak ganti? Ini. Dan rakyat pula bincang. Kenapa rakyat bincang? Sebab rakyat memang tahu Nur Ibrahim gagal. Kalau Nur Ibrahim tak gagal, rakyat akan cakap, pula bincang nak gantilah. Elok. Kan? Contohnya kan? Kita memang tak gomang dengan satu orang tu. Tiba-tiba kita adalah perbincangan siapa nak ganti. Memanglah lumat selalu kita bincangkan siapa nak ganti. Sebab isu dia isu Nur Ibrahim. Isu kepimpinan, bukan isu kita. Saya sokong. Walaupun orang tengok, cynical sangat, childish, budak-budak. Bila siapa jawab ni, kita ada satu lori. Kalau ada sakat nak beri Perdana Menteri ni kan. Saudara betul. Hakikat yang ada masalah kepimpinan ni mereka. Saya bagi contoh. Tahu tak, inilah kali pertama dalam sejarah, hampir setengah tahun, Menteri Kabinet, kursi Kabinet kosong. Tak pernah seumur hidup daripada Malaysia Merdeka, kursi Menteri Kabinet kosong. Menteri Ekonomi, 5 bulan ada rakut letak jawatan. 5 bulan letak jawatan. Siapa ganti? Ada tak ganti? Tak mampu ganti dah. Sebab apa? Nak ganti sekarang, ni orang Rafizi ke tidak? Kan? Ni boleh sokong Dan ke tidak? Tengok yang kaki jilik ni banyak. Kan? Tengok. Kau ni, kau polis kasut dan lidah kau boleh. Tapi jadi menteri tak boleh. Maka yang ada masalah kepimpinan mereka. Mereka kosong menteri. Nik Nazmi ni menteri apa? Sumber asli. Kan? Menteri sumber asli. Kosong. Saya pun terfikir. Ada kawan saya khabar kan. Dia kata sebenarnya menteri ni pun tak payahlah. Bazir duit je. Saya kata mana boleh nanti orang nak letak polisi apa semua. Siapa cakap? Menteri Ekonomi dalam keadaan negara banyak masalah ekonomi. Menteri Ekonomi tak ada pun jalan tak Kementerian Ekonomi. Dalam banyak masalah. Banjir lah apa semua kan banyak masalah. Menteri tak ada. Tapi jalan tak? Jalan. Rakyat hidup tak lagi hidup. Kosan yang baik tak payah ada menteri. Jimat gitu kan. Saudara, Zafrul, tahu tak Zafrul yang heboh? Pendek-pendek lidah dia mempertahankan perjanjian penjualan perdagangan ni. Zafrul, hujung bulan, so boleh. Habis Zafrul dah. Zafrul ni dia tak ada kursi parlimen. Zafrul ni semata-mata senator. Dia ni macam Saifuddin. Dia tak ada kursi. Tadi bilang ayo kalah. Jadi dia senator. Senator ni dia boleh sambung 2 penggal. 3 tahun ke lebih kurang kan? 2 tahun. Lebih kurang yang itulah. 2 tahun. Lepas tu tak boleh sambung lagi. Maka Zafrul kalau tak jadi senator, dia nak duduk dalam dewan tak boleh. Nak di luar, orang panggil jaga.